Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita. Sekarang saya berada di Melaka, di kawasan Kampung Moreton. Kalau Kampung Moreton di belah sana. Tapi ada satu tempat berdekatan dengan Kampung Moreton itu. Dia kawasan yang dibiarkan. Beberapa tahun yang lepas saya pernah membuat video di sini, tapi kali ini kita melawat semula. Rupa-rupanya apabila saya nampak di depan itu, rupanya ini adalah taman tema dan juga ada LRT yang di situ. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita terjah. Okey, itu berdekatan dengan stesen monorail Tok Ali. Di sini ada monorail Theme Park dan Studios. Okey, kat sini kita nampak selamat datang monorail Theme Park and Studios. Kalau dulu saya tak kenal sangat, saya ingatkan ini ada macam tempat terbiar ataupun kilang. Jom kita ke sana. Okey, dia ada bangunan yang seperti ini. Tinggi ya. Tak pasti kenapa dia ada bangunan yang macam ini dan ada kaitannya dengan theme park. Okey, mula-mula kita masuk ke dalam ini. Saya rasa ini mungkin kedai-kedai lah. Okey, seperti ditinggalkan, ada tangga kat situ. Oh, tak boleh naik dah sebab ada pokok kat situ. Kita cari tangga yang lain. Okey, ada banyak graffiti ataupun lukisan-lukisan mural ni. Okay. Dan di sana ada medan selera Jalan Tok Ali. Tandas dan juga bangunan. Saya pun tak pasti kalau monorail itu kan adakah digunakan, sebab saya tak pernah nampak monorail. Mungkin diberhentikan kot. Okey, berapa tahun yang lepas saya datang dari sini, tempat yang sama. Yang saya pelik tu dia tidak mau renovate ataupun buat bangunan baru ke ataupun apa-apa, hanya dibiarkan begitu saja. Okey, kita cuba ke sana pula. Saya rasa ini sekarang dia buat laman ataupun taman untuk skateboard gitu. Saya memang suka tengok graffiti ni. Sayang dia hanya untuk tontonan orang saja. Bangunan ini saya pun tak pasti untuk apa. Okay, nampaknya macam ada orang. Oh, di situ ialah monorail dan Theme Park Studios. Nanti kita boleh jumpa dengan orang untuk tengok, tanya dengan dia. Assalamualaikum. Ya. Nak tanya, monorail ni dia tak ada lagi ke? Monorail ni dah lama betul bang. Oh. Dia tak ada cadangan nak buka ke apa ya?
Mungkin ada kot, cuma ini tak pastilah bila. Oh. Ini yang dulu untuk bangunan ni untuk apa? Yang itu saya tak pastilah sebab saya masuk sini pun dah memang dah ada tu. Itu dah ada. Saya nak minta izin lah nak ambil gambar video kat sini. Situ, kawasan tu. Boleh Okey, jadi dia beritahu bahawa monorail ni dia tidak ada lagi. Tapi sayang itu dia, ada. Monorail dia tu. Dia hanya parking dekat situ aja. Saya rasa ini sebab mungkin kawasan perusahaan kot, ataupun dia nak buat macam kedai-kedai kan. Saya pernah ke sana tahun beberapa tahun yang lepas. Itu dia monorail dia. Okey, ini bangunan yang tinggi ni penuh dengan mural-mural dan dia pun tinggi kat situ. Saya tak tahu kenapa, apa fungsinya bangunan ini. Dan dulu saya pernah cuba masuk dalam tu tapi tak boleh. Ini cantik-cantik mural dia. Okay. Ini bangunan yang kedua. Okey, dia ada lubang kat sini. Kita tengok dalam dia penuh dengan air. Kalau beberapa tahun yang lepas air dia memang tinggi, sekarang dia sudah rendah. Saya rasa macam kilang kat sini, kilang. Mungkin kita nampak Bandar Melaka kat situ. Ini tempat skateboard tu. Strange skateboarding. Oh, gambar mural tu cantik. Kita boleh bergambar dekat sana.